Pempengaruh atau penyedia kandungan dalam media sosial perlu mempunyai ilmu sebelum mengeluarkan sebarang pendapat supaya tidak memberi kesan negatif kepada masyarakat. Pelakon Azhan Rani menyifatkan kenyataan seorang pempengaruh yang memperlekehkan jurusan komunikasi media, teater, muzik dan seni tari sebagai seorang yang lapar perhatian. Azhan mengatakan mereka yang mengambil jurusan ini tidak perlu terasa hati kerana tindakan berkenaan sudah cukup menggambarkan seseorang itu berilmu atau tidak. Turut tampil mempertahankan hak individu yang memilih bidang pengajian sendiri, Datuk Asnil Nawawi, 63 atau mesra disapa Pak Nil, menegaskan seorang pempengaruh tidak wajar mengeluarkan kenyataan sedemikian. Perkara itu ditekankan oleh Pak Nil yang sudah memulakan karier dalam bidang penyiaran dan seni sejak era 90-an lagi, menasihati individu terbabit supaya tidak terus membadutkan diri demi meraih capaian meluas di ruangan maya. Azhan berkata, sesetengah pempengaruh sanggup melakukan apa saja demi mendapatkan jumlah tontonan tinggi dalam media sosial. Terdahulu, seorang pempengaruh melabelkan jurusan komunikasi media, teater, muzik dan tarian tradisional sebagai perkara bodoh dan tidak mempunyai manfaat untuk diambil. Kenyataan individu terbabit mengundang pelbagai reaksi kurang senang dalam kalangan masyarakat, terutama bagi penuntut jurusan berkenaan. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga perkara ini dapat diselesaikan dengan baik.